Bagaimana nak jaga keharmonian rumah tangga dalam menghadapi ujian hidup? Kena ingat, matlamat hidup kita bukan di sini. Kita ni ada 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. 2 lagi alam. Faham? Bukan tak boleh marah bini buat salah, jangan berlebih-lebihan marah. Bukan tak boleh marah anak tak betul, jangan melampau-lampau marah. Faham? Banyak hidup memaafkan. Hidup tasamuh, berlebih kurang hadap berhala. Nah, jangan expect yang sempurna daripada pasangan. Kamu tak akan jumpa pasangan yang sempurna. Yang ada isteri yang sempurna, suami sempurna, hanyalah di dalam lagu pelawak belaka. Faham? Dalam alam nyata tak ada suami sempurna, tak ada isteri yang terbaik, tak ada. Faham? Dalam lagu ada. Lagu tu bukan betul, rekaan belaka. Tengok, juara 4 kali menang lagu cinta terbaik, 4 kali menang, dia sendiri 5 kali cerai. Faham? Menunjukkan yang dia tulis tu reka je. Faham? Jadi hidup kita kena banyak maaf. Betul tak? Maafkan. Okey? Bila kita banyak maafkan pasangan kita, Allah mudahkan perjalanan hidup kita. Okey?